Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya masih lagi hari yang sama juga, iaitu hari Khamis 23 Julai 2026 Masihi bersama dengan 8 Safar 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.58 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Gelap hujan. Gelap hujan tu. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Masuk itu dah. Masuk 6.59 dah. Minit ke 46. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya terus pergi ke masjid. Terus pergi ke Pasiaka. Pasal malam tak? Kau buat review ke? Tak ada. Bagi tak sampai dah, tak ingat. Bagi tak sampai. Kau ada siapa ada bagi? Tak ingat dah. Mana yang lepas pada buat video dari report tu, terus pergi ke lah. Ke masjid lah. Terus pergi ke Pasar Malam lah. Terus betul pergi ke Pasar Malam. Ada berarti Pasar Malam tu, lepas tu dia boleh beli barang-barang Pasar Malam tu, beli makan nasi tu. Dia boleh masuk waktu maghrib. Dia sempat pergi ke DIY beli wire charger. Wire charger dua wire charger tak jadi lah. Beli dua watt lagi wire charger. Nak ganti tak jadi apa nak dia. Waktu saya masuk cah dah. Slow je masuk cah dia slow. Lepas tu jadi kau kurang pula. Dia jadi hang, mana tahu. Gila lah wire tu jadi gila. Lepas tu beli kedai DIY tu, dia tanya nak jadi ahli kedai saya pun. Okey, tak apa, dia tawar tu jadi ahli DIY lah. Jadi tak ada ke ahli je, pun hanya ada dalam point, dalam nombor WhatsApp, nombor kita lah, nombor SIM kita lah. Dia tak sebut SMO ada kad. DIY ni tak ada ke ahli, dia kira masuk gitu lah. Ada aplikasi dia lah. Lepas tu sudah balik masuk maghrib tu, saya terus pergi sembahyang maghrib di Masjid Pasiaka. Lepas tu sekali ada kuliah. Pokoknya ada tak ada kuliah. Lepas tu pakai iktikaf tunggu situ sampai masuk isyak. Sembahyang isyak. Lepas tu makan nasi lah, saya beli nasi goreng tu, saya makan situ. Sementara tunggu isyak dan sempat makan nasi. Lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak tu terus balik tu singgah pada Fitri sampailah pukul 12.10 malam, pagi. Lepas tu terus balik lah dari 12 tu balik. Lepas tu dari pukul 3.30 baru tidur. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu taruh kerja kapal sampai tidur balik ya. Sementara tunggu barang sampah. Lepas tu pukul berapa tadi? Pukul 3.28. Ada saya sebut dah ada review tadi. Barang sampah. Lepas tu sembahyang Zuhur pada pukul 3.30. Sembahyang Zuhur dan 3.30. Lepas tu terus pergi ke muka saya tu. Muka saya simpan stok barang saya situ. Buat review situ dulu. Baru simpan situ. Lepas tu saya pergi jual tank. Beli RM2. Lepas tu dah balik pukul 5. Pasal pukul 5 tu saya balik rumah. Lepas tu duduk relax. Next time makan ni baru sembahyang asar. Mandi sembahyang asar. Dia pun next time ni mandi sembahyang asar. Lepas tu 9.58 saat ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.